Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kelapangan masa dan waktu untuk saya dan tuan-tuan sekalian dapat hadir bersama-sama di dalam rumah Allah. Kita baru selesai melakukan ibadah kewajipan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita sehari 5 waktu. Dan Alhamdulillah kita dapat dijemput oleh Allah untuk berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Sebagai pengisian kepada kuliah kita malam ini tuan-tuan, saya nak bawa 2 isi kandungan daripada kuliah kita pada malam ini. Yang pertama kata-kata daripada Auf bin Abdullah, dan yang kedua daripada Hamid Al-Afaf. 2 kata-kata ni menjadi pengisian dalam kita punya kuliah kita pada malam ini. Auf bin Abdullah rahimahullahu ta'ala berkata, orang-orang baik ini ada berpesan kepada kita 3 pesanan. Di antara pesanan orang-orang yang baik ini ada 3 benda yang kita boleh ambil, yang kita boleh praktik, yang kita boleh tanamkan dalam diri kita maklum. Ada 3. Yang pertama kata dia, orang-orang baik ni pesan, kalau kita nak jadi baik, kena tiru perangai orang-orang yang baik. Kalau kita ni nak berjaya, kena ikut perangai orang yang telah berjaya. Dia kata orang yang baik ni pesan kepada kita ada 3 pesanan. Yang pertama kata dia, apa dia? Bagi masalah orang yang hidup di dunia ni tak berapa nak cukup dia punya bekalan. Dia kata, Ustaz, saya hidup di dunia ni ada masalah saya, Ustaz. Masalah saya ni tak berapa nak cukup keperluan dunia. Kata ahli khair ni apa dia? Yang pertama dia kata, sesiapa yang beramal untuk akhirat, hidup di dunia dia beramal untuk akhirat,
maka Allah akan bagi cukup keperluan dunia dia, urusan dunia dia. Ini yang pertama. Siapa yang melakukan amalan di dunia, dia buat apa pun di dunia, dia niat bahawa apa yang dia lakukan di dunia ni untuk akhirat, maka di dunia ni Allah akan bagi cukup keperluan dia. Ini yang pertama. Apa yang kita buat di dunia, apa yang kita lakukan di dunia, niat yang pertama adalah untuk akhirat. Siapa yang dia buat lagu ni, Allah akan bagi dia cukup urusan dunia dia. Dia beramal di dunia untuk akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan dunia dia. Ni yang pertama. Ni yang pertama. Siapa yang beramal untuk akhirat, Allah akan bagi cukup urusan di dunia. Jadi masalah kita hari ni, maklum-maklum, apa dia masalah kita? Hidup di dunia ni kadang-kadang yang tu tak cukup, yang ni tak cukup. Sebab tu Nabi kata, sampai kalau bagi satu, tawar kepada dia satu lembah daripada emas di dunia, dia kata, Ustaz, kalau ada dua lagi baik. Bagi dekat dia dua, dia kata kalau ada lagi tiga lagi baik. Ni yang kata sifat manusia ni. Dia tak pernah cukup dengan apa yang dia ada di dunia. Tidak ada sifat syukur ni, kadang-kadang hilang dalam diri dia. Yang kedua, kata Hamid Al-Afaf, yang kedua, siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia sesama manusia. Ustaz, saya ni ada masalah duduk dalam masyarakat ni, Ustaz. Awak masalah lagu mana duduk dalam masyarakat? Kadang-kadang ni Ustaz, ada orang dia suka dengan kita, Ustaz. Ada orang dia tak suka dengan kita. Biasa, tuan-tuan. Yang tu biasa. Hidup di dunia ni kadang-kadang ada kalau orang suka dengan kita, maklum. Ada kalau orang suka dengan kita. Ada waktu dan ada kalau orang tak suka dengan kita. Biasa. Saya pun serupa, bukan orang suka kat saya semua. Ada orang suka, ada orang benci. Tuan-tuan pun ada orang suka, ada orang benci. Ada orang berkenan, ada orang tak berkenan. Tu lumrah, biasa. Hidup di dunia ni ada kalau orang suka, ada kalau orang tak suka. Itu lumrah. Itu kebiasaan. Ada orang suka, ada orang tak suka. Itu biasa. Kalau semua suka, hak tu pelik. Hak tu luar biasa. Semua orang suka. Dia kata, Ustaz, saya ni tak ada orang benci. Semua orang suka. Hang ni something wrong. Ada orang suka. Kadang-kadang kita buat baik. Bukan orang suka. Tuan-tuan. Kita duk pergi semayang di masjid 5 waktu ni, maklum-maklum. Daripada kita tak pernah duk pergi. Sebelum ni jahiliah ni biasalah. Hidup zaman tak apa nak elok ni jarang pergi masjid. Tiba-tiba mai satu masa kita ubah. Kita berubah. Mai satu masa kita berubah. Kita nak pergi masjid. Bila 5 waktu duduk di masjid, orang duk tengok kita satu macam. Dia kata, ni. Hamba tahu tak dia duk main masjid ni pasal apa? Pemilihan mesyuarat agung ni tak lama, dia pergi ikut tu pula dah. Dia kata mesyuarat agung tak lama ni, dia duk gila nak jadi AJK, dia duk gila nak jadi calon bendahari, dia duk gila nak jadi calon setiausaha, dia main ikut tu pula dah. Dia main ikut tu pula dah. Dia kata ni, dia duk main masjid ni, hamba tahu tak? Dia duk target nak jadi pengurusi masjid. Kok tu pula dah. Sedangkan kita ni dulu dah pencen, cukuplah, tak mau duk fikir dah masalah urusan dunia ni. Cukup agak berpada-pada nak balance balik hidup ni. Dulu aku duk hadap urusan dunia sampai aku tak dan benda ni. Mai satu peringkat umur aku nak berubah. Mai satu peringkat umur aku nak berubah. Daripada aku duk fikir masalah ni semua, aku nak berubah. Bila mai nak berubah, dia duk tengok pula. Jadi kata ulama, jadi orang ahli khair ni kata apa dia? Hampa nak jaga hubungan dengan manusia, mudah. Hampa balik jaga hubungan dengan Allah. Bila hampa jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia ni Allah tak nak jaga bagi hampa. Tapi masalah kita ni tak apa nak jaga hubungan dengan Allah.
lebih jaga hubungan dengan manusia berbanding menjaga hubungan dengan Allah? Tidak. Tidak belum. Jaga hubungan dengan manusia. Contohlah contoh. Balik-balik lagi ni, esok ni, postman mai hantar sepucuk surat di rumah kita Pak Long. Tengok-tengok urusan Seri Paduka Baginda kan contoh. Ataupun mai daripada istana Tuan Yang Terutama, TYT Pulau Pinang. Tengok-tengok cop apa nama istana apa, Seri Pinang ke apa ke. Seri Mutiara. Dia kata ni sorak apa pula dah mai ni, TYT nak panggil makan kopi ke apa ke. Koyak-koyak buka. TYT nak bagi sempena dengan ulang tahun apa nama hari lahir dia, dia nak bagi kat kita ni bintang ke apa lah. Kita ni pun bekas pimpinan masyarakat apa, dia nak bagi bintang. Ni dia kata mai sekian-sekian hari bulan ni apa semua ni. 26 hari bulan ke, berapa hari bulan ke, mai ambil pukul 9 pagi kena mai ambil. Agak-agak kita nak pergi ambil bintang tu, boleh duduk celapak ikut dan pi ke Seri Mutiara tu tuan-tuan. Kediaman rasmi TYT tu kita boleh pergi ikut dan ke? Tak boleh. Sampai dekat pintu pagar, pengawal tanya ni nak pergi mana ni? Tak ada apa, nak pergi rumah TYT ke? Dia tanya. Nak pergi jumpa TYT ada ke jemputan apa? Tak ada, tak ada balik. Dah dia kata tak apa, nak pergi panggil salam kok dia keluar tak apa, boleh jumpa. Ni bukannya ni rumah kampung hang. Ingat duk merabau kudung, duk keluar-keluar panggil salam dia keluar. Jangan duk buat kawan ni pembesar negeri. Nak pergi kena ada appointment. Tak ada appointment tak boleh pergi. Dia kata tak apa. Tak apa apa. Tak apa, kok panggil salam. Nabi kata, tak, ni ada appointment dah. Polis duduk jekah depan tu. Pak Long nak balik rumah ke? Pak Long nak pergi lokap? Tak nak cakap banyak dah, dua. Nak balik rumah kan nak pergi lokap? Dia kata apa yang kasar? Tak, tanya ni betul-betul. Nak balik rumah kan nak pergi lokap? Tak apa nak pergi rumah kan balik lokap? Start motor balik lagu tu. Bini dia cubit ke belakang, dia bang balik bang. Tidak lokap, balik tidak di rumah. Kena ada appointment. Okey, dia kata mai 23 hari bulan. Jam 9 pagi nak kena berjumpa. Agak-agak bila TYT kata, pejabat TYT kata, mai pukul 9 pagi, tuan-tuan berani mai pukul berapa, Pak Long? Kalau dia kata 9 pagi, Mak Long nak mai pukul berapa, Mak Long? Boleh dia kata pukul 9 pagi, tuan-tuan mai pukul 4 petang? Tak boleh. Kalau dia kata pukul 9 pagi, 8 suku duduk ada dah. Duduk keras lagu Tok Kong dah, duduk atas kursi tu. Sebab dia kata pukul 9 pagi, 8 suku ada dah. Ini kita dengan manusia. Apa yang saya nak habaq? Bila dengan manusia, kita punya jaga lagu tu, Mak Long. Dia panggil pukul 9 pagi, 8 suku kita dah sampai. Tapi Allah buat temu janji dengan kita sehari 5 kali. Pukul berapa kita sampai? Sungai 2, subuh ke apa? Jam pun halus ingat dah lah, halus tak menyala pula dah. Pukul berapa? 6 lu berapa sini? 6-5 minit, 6-3 minit. Lebih kurang tu lah. 6-5 minit. Allah kata, aku bagi temu janji dekat hampa, sehari 5 kali kena mai. Ni dia habaq dah. Daripada kita, daripada kecil, mak kita duk habaq dah. Cik, sembahyang ni sehari semalam 5 waktu. Dia suruh mai jumpa dia 5 kali. Dia suruh mai jumpa dia 5 kali. Hari ni berapa kali baru jumpa? Ni mula ni. Ni mula nak marah tengah. Dia kata sehari 5 kali Mak Long. Berapa kali Mak Long mai jumpa? 5. Betul 5? Betul 5. Hak lekat 5 orang berapa tahun dulu? Dulu dah. Agak-agak kita ni dengan Allah, korang ajak ke tak, Pak Long? Agak-agak kita dengan Allah ni korang ajak ke tak? Korang ajak, tu pun duk mengaku hamba. Lambat lepas orang tanya ni, hamba apa? Hamba Allah. Hamba Allah ke hamba dunia?
Awak yang cengih Ustaz malam ni letih. Daripada pagi tadi bukan rehat lagi, penat nak mampu Pagi tadi pukul 8 keluar rumah, ke 9.30 kuliah duha, tutup sampai kat pukul 11. Balik sampai rumah 12 lebih. Makan nasi, pi mayang Jumaat, balik mayang Jumaat, mandi, keluar pi mesyuarat pula. Pas kawasan, mula pukul 3, pukul 6 suku pukul habis mesyuarat ni. Lompat naik atas kereta mai sini pula. 3 kali lena jaga sampai depan ni. Turun mai mengajar, lagi nak balik pula. Penat. Cara penat ni pun tak lena. Tuan-tuan lena memang kau ajak. Kalau lena dalam kuliah dia. Saya penat ni pun tak lena. Letih maklum tengok orang nak marah yang ni. Tak, bukan kau tu. Nak bagi faham. Kadang-kadang paku ni kalau kayu keras, dia kena katuk kuat hit. Apa maksud dia Ustaz? Kita ni kadang-kadang hati keras, kena bubuh kuat lagi baru dia nak masuk. Kita ni lambat lepas bila orang tanya ni maklum, kita hamba siapa? Oh, hamba Allah Ustaz. Bila? Betulkah kita nak pergi mengaku hamba Allah ni? Betulkah kita hamba Allah? Ataupun sebaliknya? Betulkah kita hamba Allah? Ni kita hamba siapa? Mana lebih kita membesarkan Allah dengan membesarkan urusan dunia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kat kita temu janji. Sehari 5 kali main jumpa aku. Kadang-kadang dia kata, subuh 6-5 minit main jumpa. Pukul 7 haram tak jumpa lagi. Sejam dia tunggu kita. Kita perlu dia ke dia perlu kita? Cuba abang. Kita perlu dia ke ataupun dia yang perlu kita? Cuba abang. Kita perlu dia Ustaz. Dah kita perlu dia. Sebab apa? Dia tu yang lebih terhegeh-hegeh nak jumpa dengan kita berbanding kita nak jumpa dengan dia. Bahasa lagu tu lah mudah. Ustaz guna bahasa terhegeh-hegeh. Dah. Dia yang lebih letak 5 kali. Kita ni haram tak pergi jumpa dia 5 kali pun. Cuba bayang. Lepas tu dia kata, lohok main jumpa pula pukul 1. Haram tak jumpa. Dia tunggu pula. Tak main-main lagi hamba aku ni. Dia yang melebih nak jumpa kita. Sedangkan kalau kita tak pergi jumpa dia, dia sebesar habuk pun tak ada rugi apa. Yang rugi kita. Lepas tu haram dengan Allah Ta'ala dia buat korang ajak lebih kurang ada doa. Ya Allah aku nak yang ni, ya Allah. Ya Allah aku nak yang ni, ya Allah. Ya Allah, malaikat tak boleh menajam tengah belakang satu. Dia tak maklum. Maklum takut tak? Ni bahasa dia. Ni maklum ni tak ada apa ni. Hak duduk di rumah tu. Maklum mai kuliah, anak di rumah tu. Maghrib mayang tak lagi. Ni dah 8 suku dah. Nak masuk Aisyah dah. Kira berapa masuk? Aisyah kira berapa? 9.20. Mampu Pukul berapa Aisyah ni? 9 apa 8 apa? Lepas serah? Tuan-tuan tak tahu. Saya tak tahu. Saya bukan orang Sungai Dua. Dia kata tak dengan duk tanya cepu rumah dia kutu boleh tak? 8 berapa kita? Aisyah? 8 serah. 8 awal dong? 8 apa? 8.23. Bismillah. 8.23 bukan berapa minit ni maklum. Hak di rumah haram maghrib tak mayang ni. Tuan-tuan bayang tengok kita dengan Allah siapa yang lebih sebenarnya ni? Nak berjumpa ni siapa yang lebih sebenarnya? Allah lebih nak jumpa kita ke ataupun kita yang lebih nak jumpa dengan Allah? Cuba fikir tengok, cuba renung tengok maklum. Siapa yang lebih di antara Allah nak jumpa dengan kita ataupun kita nak jumpa dengan Allah, siapa yang lebih? Cuba abang. Tapi dengan manusia, tambah pula manusia yang berjawatan besar, berpangkat tinggi, nak berjumpa dengan kita. Dia habaq pukul 8 malam, 7.30 kita sampai dah.
Dia habaq pukul 9 pagi, 8.30 sampai dah. Biar kita tunggu dia tak apa, jangan dia tunggu kita. Tu kalau dengan manusia. Kalau dengan Allah, biar dia tunggu tak apa. Ni tuan-tuan, nak jaga hubungan dengan manusia, kata ulama, hang jaga hubungan dengan Allah. Dengan manusia lain, Allah Ta'ala akan settle bagi hang. Hang jangan nak risau. Hang jaga hubungan dengan Allah, hubungan hang dengan manusia, Allah Ta'ala nanti jaga. Ni yang kedua. Dan yang ketiga, diberi jalan, apa ni yang ketiga? Siapa yang memperbaiki hatinya, Allah akan memperbaiki zahirnya. Siapa yang memperbaiki hati, zahir Allah Ta'ala akan perbaiki. Maknanya apa dia? Kita ni dalam hidup kita ni, kalau hati elok, kan Nabi katakan, bila baik seketul daging tu, maka baiklah keseluruhan tubuh badan. Wa idza fasadat, bila jahat, fasada jasadu kullu. Satu badan, tubuh badan akan jahat. Ala wahya qalb, iaitu hati. Qalb, bukan kal. Ni tuan-tuan kata setuluh kalbu. Kalbu tu anjing. Qalbu tu baru hati. Ni pun masalah agak Arab tak mau mengaji. Dia duk kata tak ada masalah, duk cakap orang putih syif popang, Arab haram tak erti. Tak apa, belajar lah sikit-sikit belum. Belajar sikit-sikit tu yang duk buh nama anak tu kadang-kadang. Dia buh nama anak, baru dia main tanya kita. Elok dia pergi daftar apa semua, baru dia main tanya kita. Ni nak tanya ustaz sikit, Andrena Capella makna apa? Tu dia. Kita kata tak tahu, tanya orang duk mengaji di Arab sampai berpuluh tahun, Andrena Capella tak tahu makna apa. Andrena Capella maklum makna apa? Tanya ayah dia apa? Andrena Capella makna apa? Dia kata benda tambah tu. Ada orang tanya anak dia nama Andrena Capella makna apa? Dia kata mak dengan pak tak kata wahala, tu makna dia. Nabi kata dah, siapa yang jaga hati ni, bila baik hati, baiklah seluruh tubuh badan. Bila jahat hati, habis seluruh tubuh badan akan jahat. Sebab tu orang bila dia tengok ada orang buat baik, dia akan kata apa dia? Dia tengok orang buat benda baik. Satu orang ni baik. Kita naik-naik bas, ibu mengandung ni perut duk besar, tempat duduk tak ada. Perut duk besar, tempat duduk tak ada. Dia pun mangkit, dia kata, Kak mai duduk tani, saya berdiri tak apa. Orang kata apa dia? Ish, baiknya hati dia. Betul tak? Orang tak kata ish, baik sungguh buah pinggang dia. Tak ada. Maklum dia tengok, maklum duk ni apa, duk bawa barang nak lintas jalan. Dia mat tak apa, makcik saya tolong bawa barang. Amboi, baik sungguh usuh dia. Tak ada. Tak ada maklum kata begitu. Duduk tak duduk, dia tengok maklum duk makan seorang-seorang, dia pergi bayar. Dia bukan kena maklum pun. Tak apa makcik makan, saya bayar. Allah, baik sungguh jantung dia. Orang akan kata baik sungguh hati dia. Baik. Bila hati baik, seluruh perbuatan diri dia zahirnya akan baik. Bila hati itu baik. Bila hati baik, seluruh anggota badan akan baik. Bila hati tak baik, seluruh anggota badan dia akan jahat. Ni yang kata hati ni. Sebab tu wilayah paling bermasalah dalam tubuh badan kita adalah hati. Hati ni wilayah paling bermasalah. Sebab tu pepatah kata apa dia? Hati-hati dengan hati. Saya ulang balik. Hati-hati dengan hati. Apa dia malu? Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Sebab apa? Sebab hati ni adalah wilayah yang paling bermasalah. Oleh sebab yang demikian, pesanan orang, hati-hati dengan hati. Sebab tu Nabi SAW pesan kepada kita. Nabi suruh kita ni nak bersih hati ni kena basuh.
Apa benda pun nak bagi bersih, kena basuh balung. Setiap benda yang kita nak basuh, dia ada sabun dia. Hak tu kena ingat. Setiap benda yang kita nak basuh, dia ada sabun dia. Sabun dia apa dia, Ustaz? Mari kita tengok. Boleh maklum ambil sabun basuh pinggan, pergi basuh baju maklum. Hak tu orang panggil tak ketahuan. Ambil sabun basuh jamban, pergi basuh pinggan, gila. Ambil sabun badan, pergi tonyoh kereta, tak ketahuan. Ambil sabun baju, pergi tonyoh badan, korang siuman. Ada sabun, ada benda. Nak basuh pinggan, pergi cari sabun basuh pinggan. Jangan cari shampoo, pergi basuh pinggan. Nak shampoo kepala, jangan pergi ambil tu. Hadut tonyoh mangkuk jamban tu. Dia kata tak ada. Dia kata tinggal ni Mr. Muscle. Pergi bubuh. Jaga-jaga pergi tu, cerah masa depan. Rambut tu cerah masa depan. Tinggal kulit kepala lah. Tak ada rambut lah. Tanya apa siapa? Gila. Pergi ambil Mr. Muscle hadut tonyoh lubang jamban tu, tak pergi berkarat. Hampir tonyoh kepala. Nak gosok gigi, dia ada alat dia. Dia mau dia ubat gigi. Betul ya Malong? Boleh ambil kelorok, tonyoh gigi, dia tekun ni dengan gigi ego, dia kata nak bagi putih buh kelorok. Macam lepas nak cuci apa nama orang itu ni, ingat awal-awal tu. Di antara ubat pencegah apa nama COVID ni, dia kata kumok kelorok, cari mampu. Awal-awal bulan 2 tu. Campur kelorok buh detol gila babi belakang tu. Darah mampu terus, nak boleh hidup setahun 2 hari kan mampu terus. Dia ada dia. Nak basuh hati, Nabi kata irtasil qulubukum, basuhlah hati-hati hampa. Nabi kata dengan apa kita nak basuh hati kita? Bil ma'i istighfar, dengan air istighfar. Nabi apa? Basuh hati hampa dengan air istighfar. Nabi kata basuh hati hampa dengan sabun istighfar. Sebab tu kita ni duk kena cuci hati. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Awak ayat tak, bukan hayyul. Hayyul pun boleh, hayyal pun boleh. Tak boleh, tak sebut langsung. Hayyul pun boleh, hayyal pun boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Pun boleh. Boleh. Hayyal pun boleh, hayyul pun boleh. Tapi yang kuat yang mana? Hayyal. Kita buka dalam kitab Riyadhus Salihin Al-Adhkar, Imam Nawawi aja Hayyal Qayyum. Buka dalam kitab Imam Al-Ghazali. Lupa dah kitab. Bukan Ihya Ulumuddin. Lupa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa dah. Imam Ghazali aja apa dia? Hayyal Qayyum. Dah dia kata, Ustaz boleh dah hayyul. Hayyul pun boleh. Dia macam Fatihah lah maklum. Mai tertutup imam, kita ambil import, mai jadi imam tarawih. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, kita kata apa ni? Baca Fatihah pun tak betul. Bukan tak betul, hang tu bodoh. Dia baca ada riwayat kata ihdinas siratal mustaqim. Kita duduk belakang terkejut. Quick kau Allah. Fatihah. Betul. Mau tengok serban, dia kata dia duduk tempat imam, ekor serban duduk laraga motor lagi punya panjang. Fatihah macam tak betul. Bukan tak betul, hang tu tak erti. Ada riwayat kata ihdinas sirah boleh baca, tapi yang kuat ihdinas sirah. Macamlah hayyal dengan hayyul. Yang kuat hayyal, tapi kita duk biasa hayyul tak apalah. Cuma kalau boleh apa betul?
Kita hayul pun tak apa, tapi dah kita tahu kata ulama kata yang lebih kuat hayal, bacalah hayal. Kalau esok ada ustaz mai, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan kata ustaz tu tak betul. Betul. Faham? Faham? Awak tuan-tuan, aku kena COVID ni nampak ni letih macam. Jangan risau maklum, vaksin masuk dah maklum. Tahun depan mula cucuk dah. Tahun depan kata seorang sampai 2 botol apa, saya habang kat doktor, saya nak 3 botol. Nak mai sangat tentang COVID ni. Dia kata tak boleh Ustaz, seorang 2 botol mampu happy badan aku, hang cucuk sudah. Pala bau 2 pungkok satu. Kebal terus. Lak-lak uyak terus lagu tu lah. Tangguh kita lepas azan lah. Allahu akbar Allah. Ya Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi tuan-tuan, 10 minit kita nanti. Tak payah nak buat lagu mana. PKPP Nah, kita ada boleh kuliah-kuliah orang duk ngadu pula kata duk langgar SOP ni, masalah juga. Jadi berbalik-balik tuan-tuan. Nabi SAW beritahu, untuk basuh hati ni Nabi kata, amalan untuk basuh hati ni iaitu dengan beristighfar. Istighfarlah maklum sehari kurang-kurang 100 kali istighfar. Jangan duk kalut terang mana nak basuh. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita betul-betul jagalah, saya nak abang nak. Kita betul-betul jaga 5 waktu sehari semalam. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak.
5 ni kita jaga betul-betul, maklum. Subuh ni, habis semayang subuh kita bagilah. Saya nak minta diri saya disiplin. Saya nak minta maklum dan Pak Long pun kalau boleh tolong buat. Dalam hidup kita ni, cuba kita disiplin satu benda apa dia Ustaz? Cuba kita disiplin selepas ataupun satu waktu ni, daripada mula semayang sampai habis semayang, bagi tak lama 15 minit. Kita main semayang di masjid. Kita katalah habis semayang 7 minit. Disiplinlah sikit. Duk kira baca Fatihah ya. 4 rakaat, 4 Fatihah. 3 rakaat, 3 Fatihah. Tambah pun tak, kurang pun tak. Walimaghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Tanya dia tak baca surah lain, ada Allah yang tu sunat buat wajib sudah. Panjanglah sikit. Kita kata 7 minit. Habis 7 minit duduk. Astaghfir. Dah lah kita ni dah lah bab jaga awal waktu tu haram tak kau jaga kan. Kau ajak dengan Allah. Semayang pun pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Dhalin amin. Allah. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jami sahami rabbil alamin tu amal. Ish kau ajak betul. Agak-agak maklum kau ajak. Ha? Cuba tengok kita duk mayang dengan Tok Imam. Tok Imam astagfirullahalazim. Astagfirullah. Kita kata Allah. Doa. Doa ni nak minta ke Allah ni tak apa ya, tak dengar. Tunggu tu. Doa la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi. Ni dah. Amin. Amin. Bukan dia tahu Tok Imam minta apa. Tok Imam pula bunyi awal, tengah, tenggelam, ujung pula timbul. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Toni yang bunyi kat belakang Tok Imam ni. Hak makmum ni dia haram tak tahu. Amin. Khatimah. Amin. Khatimah. Apa dia ni? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. 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 Apa dia? Cuba bayang kita pergi jumpa dengan YB nak minta bantuan. YB kata, "Okey, nak minta apa?" Minta apa kaya? Yang Zubat, punya tu lah. Apa dia? Minta apa kaya? Yang Zubat. Cakap bagi elok. Hak YB ni duk serabut kepala dah dengan parlimen tu nak lepas, tak lepas. Tak, saya nak tulis ni apa dia? Parit yang Zubat. Dah kali tak apa, Pak Long balik belajar bercakap dulu, minggu depan mai balik pejabat dia. Boleh minta gitu Long. Pak Long minta ayak. Nak? Okey, gelah. Nak ramai yang cakap bagi elok okey bini kita. Kalau dengan manusia pun tak boleh buat ni. Alah, tak kata. Khatimah. Tutup imam. Hak makmum ni tangan atas paha. Tangan atas paha. Ni apa makna tangan atas paha ni? Nak bagi. Tak mau bagi sudah. Betul belum? Nak bagi. Tak mau bagi sudah. Bila Allah Ta'ala nak bagi? Sebab tu jangan korang ajak dengan Allah. Bagi masa 15 minit. Daripada mula takbiratul ihram sampai mengujung 15 minit. Habis semayang istighfar sikit. Minta ampun ke Allah. Ya Allah, minta ampunlah ya Allah. Minta ampunlah ya Allah. Lewat semayang ini ya Allah. Ya Allah, minta ampunlah ya Allah. Banyak. Bayangkan kalau disiplin. Lepas subuh kita 15 minit minta ampun ke Allah. Allah cuci. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Nabi kata, orang yang bertaubat daripada dosa dia bersih, dia suci, lagu tak berdosa. Nabi kata, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya, dia suci, lagu tak pernah berdosa. Bayangkan lepas subuh kita minta clear.
Tara nak sampai lohok. Sampai lohok, minta clear pula bersih. Sampai asar, minta clear pula bersih. Sampai maghrib, minta clear pula sampai bersih. Mai asyak, minta clear pula bersih. Agak-agak dosa kita banyak ke tak? Agak-agak kelepak perangai dulu tu. Maklum? Tanggungan kita ni banyak ke tak? Sebab tu Nabi bagi perumpamaan, betul tak? Nabi kata, kalau ada sebatang sungai di depan rumahmu, 5 kali hampa duk pergi mandi dekat sungai tu, terjun bersih, mangkit, terjun bersih, mangkit, terjun bersih, mangkit 5 kali. Ada lagi tak kotoran yang nak duduk dekat baju kamu, badan kamu? Ambil konsep tu, jangan korang ajak dengan Allah. Jangan biadab dengan Allah. Jangan samseng dengan Allah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Sebab tu jaga, bersih hati kita. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Itu kata Auf bin Abdullah. Adapun yang Hamid Al-Afaf, insya-Allah kita sambung pada bulan depan. Masa dah lajak dah 10 minit, 5 minit, 10 minit. Lepas azan, kita berhentilah. Itu yang diminta oleh pihak berkuasa. Kita taat, kita patuh selama mana kita duduk dalam PKP ni. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Akhir kalam macam biasa dah di luar sana ada tabung untuk Yayasan Ar-Riyadah. Nah, untuk anak-anak yatim, fakir miskin, berdaya tahfiz, tuan-tuan boleh letaklah sumbangan. Dan juga produk Top Coco ada di luar sana, sekilo 19, setengah kilo RM10, 20 secet. Satu bungkus itu harga RM20. InsyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته